Jika ereksi anda telah menjadi lemah, tidak menentu atau langsung tiada, saya mahu anda dengar ini dengan jelas. Ia bukan salah anda. Dan yang lebih penting, ini bukanlah pengakhirannya. Kerana apa yang akan saya kongsikan ini telah membantu ribuan lelaki berusia lebih 60 tahun memulihkan tenaga mereka, menuntut semula prestasi mereka dan mengembalikan ereksi yang kuat dan semula jadi tanpa bergantung pada pil, pam atau rasa malu. Saya Dr. Nur Amina, seorang pakar kesihatan lelaki dengan lebih 30 tahun pengalaman bekerja dengan lelaki-lelaki berumur di seluruh Malaysia. Saya telah bersemuka dengan pemandu lori, pesara tentera, guru-guru dan datuk-datuk lelaki-lelaki seperti anda juga yang menderita dalam diam kerana percaya hari-hari terbaik mereka telah berlalu. Dan setiap kali saya memberikan mereka mesej yang sama, tubuh anda masih berfungsi, ia hanya perlukan sokongan yang betul. Tetapi inilah bahagian yang mengejutkan. Kebanyakan lelaki ini tidak gagal kerana tahap testosteron yang rendah atau usia tua. Mereka gagal kerana satu kesilapan mudah dalam pemakanan mereka. Dan apabila kami memperbaikinya dengan hanya menambah 3 jenis sayur yang spesifik, mereka mula mengalami ereksi yang lebih tegang, tenaga yang diperbaharui dan rasa kecergasan yang sudah berdekat tidak mereka rasai. Dalam video ini, saya akan terangkan kepada anda tentang 3 jenis sayur tersebut, mengapa ia berkesan, cara menyediakannya dan bagaimana untuk merasai perbezaannya dalam masa 7 hari sahaja. Tetapi saya juga akan mendedahkan kesilapan terbesar yang dilakukan oleh kebanyakan lelaki dan rutin hebat yang boleh menghidupkan semula tubuh anda. Jadi teruskan bersama saya. Kebangkitan semula anda bermula sekarang. Sebelum kita mendalami penyelesaian hebat ini, luangkan sedikit masa untuk melanggan subscribe dan ketik loceng pemberitahuan supaya anda tidak terlepas sebarang tip kesihatan berasaskan sains yang dibuat khusus untuk lelaki berusia lebih 60 tahun. Dan jika mesej ini menyentuh hati anda, type nombor 1 di ruangan komen. Jika tidak, type 0. Maklum balas anda membantu saya menghasilkan kandungan yang benar-benar menyokong kesihatan dan kecergasan anda. Mari kita mulakan dengan sayur yang pertama, sayur yang sering dipandang rendah tetapi memegang kunci untuk memulihkan aliran darah, tenaga dan ereksi semula jadi yang tegang. Ini bukan sekadar makanan, ia adalah bahan api untuk peredaran darah anda. Izinkan saya memperkenalkan apa yang saya panggil pengecas peredaran darah, ubi bit. 1. Ubi bit, pengecas peredaran darah. Sejujurnya, semasa saya mula mengesyorkan ubi bit kepada pesakit lelaki saya yang lebih berumur, saya menerima banyak pandangan pelik. Ubi bit doktor, betul ke? Tetapi dalam masa seminggu dua, lelaki-lelaki yang sama akan kembali dengan ekspresi wajah yang berbeza, rasa terkejut dan kadangkala senyuman kecil. Kerana sesuatu telah berubah, tenaga mereka telah kembali, tekanan darah mereka lebih rendah dan ereksi mereka lebih kuat, lebih spontan, lebih boleh diharap. Semuanya hanya daripada sejenis sayur ubi yang mereka abaikan selama bertahun-tahun. Begini, ubi bit adalah pengecas peredaran darah semula jadi. Ia kaya dengan nitrat sebatian semula jadi yang ditukarkan oleh badan anda menjadi nitrik oksida sejenis molekul yang merehatkan dan melebarkan salur darah anda. Apabila darah mengalir dengan lebih mudah, ia sampai ke semua tempat yang diperlukan, termasuk zakar. Tanpa peredaran darah yang sihat, testosteron yang normal pun tidak akan membantu. Ereksi pada dasarnya adalah satu peristiwa aliran darah. Seorang pesakit saya, Encik Rahman, 68 tahun, hampir berputus asa. Dia berkata, doktor, saya dah terlalu tua, tak ada apa yang berkesan. Saya minta dia beri saya 10 hari sahaja. Saya beritahunya untuk menambah setengah cawan ubi bit yang telah dimasak ke dalam makan tengah harinya setiap hari. Itu sahaja, tiada pil, tiada rawatan yang janggal. Seminggu kemudian dia menelefon pejabat saya dan berkata, saya tak tahu sihir apa yang doktor amalkan, tapi saya dan isteri saya kedua-duanya tersenyum semula. Ubi bit juga membantu membersihkan salur darah, mengurangkan keradangan dan menyokong kesihatan jantung, perkara yang diperlukan oleh setiap lelaki berusia lebih 60 tahun. Tetapi kuncinya adalah konsisten. Dipanggang, dikukus atau dikisar menjadi smoothie, cari cara untuk menikmatinya dan jadikan ia sebahagian daripada rutin harian anda. Hasilnya bukan sahaja akan kelihatan di bilik tidur, ia akan mengikuti anda sepanjang hari dalam bentuk pemikiran yang lebih jelas, lebih banyak tenaga dan keyakinan yang lebih tinggi. Dan ini sesuatu yang kebanyakan lelaki tidak sedar. Apabila anda menggabungkan ubi bit dengan sayur-sayuran tertentu yang lain, kesannya akan berganda.
Ada satu sayur khususnya yang membantu melembutkan arteri, memperbaiki gula dalam darah dan mengurangkan kekakuan di seluruh badan, terutamanya di tempat yang paling penting. Kebanyakan lelaki tidak tahu pun ia membantu prestasi. Tetapi apabila anda faham bagaimana ia berfungsi, anda tidak akan memandangnya dengan cara yang sama lagi. Mari kita lihat sayur hebat yang kedua dan mengapa ia mungkin kepingan yang hilang dalam teka-teki prestasi anda. Jika anda masih di sini dan pandangan ini bergema dengan anda, tinggalkan nombor 1 di ruangan komen supaya saya tahu anda masih bersama saya dan mengambil serius perkara ini. Sekarang mari kita teruskan dan mendalami sayur kedua yang boleh membuat perbezaan yang nyata. 2. Terung pelembut arteri. Sekarang biar saya ceritakan tentang sejenis sayur yang jarang mendapat penghargaan yang sepatutnya. Terung. Apabila kebanyakan lelaki memikirkannya, mereka terfikir tentang hidangan pasta atau lauk pauk yang biasa. Tetapi apabila saya melihat terung, saya nampak salah satu senjata yang paling diabaikan dalam perjuangan untuk peredaran darah yang lebih baik dan ereksi yang lebih kuat. Saya tidak akan lupa seorang pesakit bernama Encik Harun berusia 72 tahun yang datang berjumpa saya selepas mengalami masalah jantung dan bertahun-tahun bergelut dengan prestasi. Dia memberitahu saya, "Doktor, saya rasa badan saya semakin perlahan, dada saya, keinginan saya malah di bawah sana." Apa yang paling menarik perhatian saya bukan sahaja kekecewaannya, tetapi betapa tewas bunyinya. Jadi kami mulakan dengan sesuatu yang mudah. Saya memintanya untuk membakar hirisan terung 2 kali seminggu, direnjis dengan minyak zaitun dan dimakan bersama sumber protein tanpa lemak. Dia mengangkat kening tetapi bersetuju. 3 minggu kemudian, Encik Harun duduk di pejabat saya dengan nada yang berbeza. "Saya tak tahu apa yang ada dalam benda ungu tu," katanya, "tapi saya rasa lebih muda, lebih ringan, lebih bertenaga." Terung padat dengan antioksidan seperti nasunin dan asid klorogenik. Sebatian ini membantu melindungi dan membaiki lapisan dalam arteri anda, mengurangkan kekakuan dan pembentukan plak. Bayangkan ia seperti membersihkan paip lama yang tersumbat. Tiba-tiba tekanan menjadi seimbang dan semuanya mengalir dengan lancar semula. Dan apabila darah mengalir lebih baik melalui jantung, otak dan zakar anda akan merasainya dalam setiap bahagian hidup anda. Ia juga menyokong kawalan gula dalam darah dan mengurangkan keradangan, dua musuh senyap prestasi lelaki. Kebanyakan lelaki tidak menyedari bahawa glukosa yang tinggi atau keradangan tahap rendah boleh perlahan-lahan menghakis keupayaan mereka untuk berprestasi walaupun segala-galanya kelihatan baik. Terung membantu menghentikan kemerosotan itu. Sama seperti ubi bit, ia bukan tentang makan dalam jumlah yang banyak. Ia tentang konsisten, bakar, panggang, grill, cuma jangan goreng. Digabungkan dengan lemak sihat seperti minyak zaitun, ia menjadi alat yang mudah tetapi berkuasa untuk melembutkan arteri dan mengembalikan keyakinan. Tetapi inilah bahagian yang benar-benar mengujakan saya apabila anda menggandingkan manfaat peredaran darah ubi bit dengan kuasa pelembutan arteri terung, anda sedang membina asas yang kukuh. Namun ada satu lagi kepingan untuk melengkapkan segi tiga ini, sayuran berdaun hijau yang bukan sahaja membantu aliran darah anda tetapi juga bercakap terus kepada testosteron anda. Ia adalah sekutu rahsia yang kebanyakan lelaki tidak pernah terfikir untuk gunakan dan ia mungkin mengubah segalanya. 3. Bayam, sekutu testosteron. Apabila lelaki bertanya kepada saya, "Doktor, ada tak apa-apa yang boleh saya makan untuk meningkatkan testosteron saya?" Saya biasanya berhenti sejenak dan tersenyum kerana kebanyakan mereka menjangkakan saya akan menyebut stag suplemen atau sejenis serbuk eksotik. Tetapi selalunya, saya menunjukkan mereka kepada sesuatu yang telah mereka lalui 100 kali di pasar raya, bayam. Saya tahu ia tidak kedengaran menarik, ia tidak gah. Tetapi sayuran berdaun hijau ini secara senyap-senyap merupakan salah satu sekutu paling berkuasa yang boleh dimiliki oleh seorang lelaki yang semakin berusia, terutamanya apabila berkaitan dengan tenaga, keinginan dan testosteron. Bayam kaya dengan magnesium, zinc, folat dan nitrat berasaskan tumbuhan. Dan nutrien tersebut melakukan sesuatu yang istimewa. Ia membantu badan anda membuka kunci testosteron bebas jenis yang benar-benar boleh digunakan oleh badan anda untuk meningkatkan prestasi, mood dan nada otot. Seorang pesakit yang sering saya fikirkan ialah Encik Wahid, seorang pesara sarjan tentera berusia 66 tahun. Dia seorang yang berdisiplin dalam setiap aspek kehidupannya kecuali tenaganya. Dia memberitahu saya,
Saya buat semua perkara dengan betul, tapi saya masih rasa hamba. Tiada semangat, tiada keinginan, hanya melalui hari-hari. Saya meneliti dietnya dan perasan satu jurang yang besar, sangat sedikit sayuran hijau. Kami mulakan secara kecil-kecilan. Saya menyuruhnya menambah segenggam bayam mentah ke dalam smoothie sarapannya dan menumis secawan bayam dengan minyak zaitun dan bawang putih semasa makan malam. Itu saja. Menjelang minggu ketiga, tenaganya telah kembali. Dia malah bergurau. Isteri saya bertanya apa yang saya sorokkan dalam pengisar itu. Tetapi ia bukanlah pil ajaib. Ia adalah makanan sebenar yang bekerjasama dengan badannya untuk membangunkan semula segalanya. Bayam juga membantu mengurangkan kortisol, hormon stres anda yang boleh menyekat testosteron jika tidak dikawal. Dan ia menyokong kesihatan prostat, sesuatu yang setiap lelaki berusia lebih 60 tahun patut ambil serius. Kecantikan bayam adalah ia serba boleh dan mudah disediakan. Kisar, tumis, masukkan ke dalam telur. Tidak kira bagaimana anda menggunakannya, yang penting ialah anda menggunakannya secara berkala. Kerana apabila anda menggabungkan bayam dengan kuasa pam darah ubi bit dan kekuatan pelembutan arteri terung, anda bukan sahaja meningkatkan prestasi anda sedang memulihkan keseimbangan kepada keseluruhan sistem anda. Sekarang, ini sesuatu yang lebih menarik. Ketiga-tiga sayur ini bukan sahaja berfungsi dengan baik secara bersendirian. Apabila anda menggabungkannya, ia mewujudkan satu sinergi yang jauh lebih hebat daripada mana-mana satu daripadanya sahaja. Dan di bahagian seterusnya, saya akan terangkan mengapa gabungan itu mungkin merupakan kelebihan rahsia yang telah terlepas oleh kebanyakan lelaki selama ini. Jika anda masih menonton dan mendapati ini berharga, sila type nombor 1 di ruangan komen supaya saya tahu anda masih di sini dan menghayatinya. Sekarang mari kita teruskan dengan poin nombor 4. 4. Mengapa tiga sayur ini berfungsi lebih baik bersama? Selama bertahun-tahun, saya telah mempelajari sesuatu yang hebat. Transformasi sebenar jarang datang daripada satu perubahan tunggal. Ia datang daripada gabungan kepingan-kepingan yang betul yang bekerjasama secara harmoni. Itulah yang saya lihat dengan ubi bit, terung dan bayam. Secara berasingan, setiap satunya menyokong aspek penting kesihatan lelaki. Tetapi apabila anda menyatukan mereka, sesuatu yang luar biasa berlaku. Anggaplah ia seperti menyalakan api, ubi bit menyalakan mancis. Ia memperbaiki peredaran darah hampir serta-merta, meningkatkan aliran darah ke tempat yang paling penting. Terung menyediakan ranting-ranting kayu. Ia melembutkan arteri anda dan membantu aliran darah itu bergerak dengan kurang rintangan. Dan bayam pula, itulah bahan api yang stabil. Ia membina sokongan hormon dari dalam keluar, memastikan testosteron anda aktif dan tenaga anda stabil. Secara sendirian, setiap sayur berguna. Tetapi bersama-sama, ia menyalakan api di dalam badan anda yang kebanyakan lelaki tidak pernah rasai selama bertahun-tahun. Salah seorang pesakit lama saya, Ensik Ali, 70 tahun, adalah jenis lelaki yang telah mencuba segala-galanya. Suplemen, preskripsi, malah suntikan testosteron. Tiada apa yang nampaknya bertahan lama. Dia memberitahu saya rasa seperti saya sedang menampal lubang pada kapal yang sedang karam. Jadi saya buang segalanya dan kami mulakan dengan makanan. Hanya 3 jenis sayur ini disediakan secara ringkas, dimakan secara konsisten. Dalam masa 3 minggu, tekanan darahnya turun, tidurnya bertambah baik dan dia secara senyap-senyap menyebut bahawa pagi-pagi harinya berbeza. Itulah caranya mengatakan keadaan kembali berfungsi tanpa perlu menyebutnya secara terang-terangan. Saya tahu apa yang dia maksudkan. Apa yang menjadikan gabungan ini istimewa ialah bagaimana ia menyokong keseluruhan sistem. Salur darah anda, hormon anda, tahap tenaga anda, semuanya saling berkaitan. Apabila anda menyuburkan satu, anda menyokong yang lain. Tetapi apabila anda menyuburkan ketiga-tiganya sekaligus, anda mencipta momentum. Dan apabila momentum terbina, hasilnya sering muncul lebih cepat daripada yang dijangkakan. Di bilik tidur, tetapi juga dalam cara anda bergerak, bernafas dan berfikir. Tetapi di sinilah ramai lelaki tersilap. Walaupun dengan makanan yang betul di tangan, mereka melakukan satu kesilapan mudah yang menghalang kemajuan mereka sepenuhnya. Ia adalah sebab nombor 1 mengapa kebanyakan lelaki berumur tidak merasai manfaat yang sepatutnya walaupun mereka makan lebih baik. Dan saya telah melihatnya meragut keyakinan, tenaga dan keintiman lelaki. Di bahagian seterusnya, saya akan beritahu anda dengan tepat apakah kesilapan itu dan bagaimana untuk mengelakkannya bermula hari ini. 5. Kesilapan nombor 1 yang dilakukan oleh kebanyakan lelaki
Ini adalah sesuatu yang saya harap saya boleh laungkan dari setiap bumbung kerana ia adalah satu perkara yang saya lihat berulang kali. Lelaki akhirnya mula makan lebih baik, mereka menambah ubi bit, mereka memasak terung, mereka memasukkan bayam ke dalam smoothie mereka dan masih minggu-minggu berlalu tanpa perubahan sebenar. Mereka mula berfikir mungkin sudah terlambat, mungkin makanan sahaja tidak mencukupi, tetapi bukan makanan yang menjadi masalah. Ia adalah cara mereka menggunakannya. Kesilapan nombor satu yang saya lihat dilakukan oleh kebanyakan lelaki berumur ialah ini, mereka menganggap makanan seperti ubat bukan bahan api. Mereka mengharapkan hasil segera. Mereka makan satu hidangan salad dan mengharapkan keajaiban. Dan apabila itu tidak berlaku, mereka berhenti. Tetapi tubuh anda tidak rosak. Ia hanya telah kehabisan tenaga terlalu lama. Penyembuhan terutamanya selepas usia 60 tahun memerlukan konsistensi. Ia memerlukan kesabaran, ia memerlukan kepercayaan. Saya teringat seorang lelaki bernama Encik Din berusia 64 tahun yang memberitahu saya, doktor, saya dah cuba macam-macam, tak ada yang lekat. Apabila saya bertanya berapa lama dia memberikan setiap perubahan itu, dia mengaku mungkin beberapa hari, paling lama seminggu. Ketika itulah saya menjelaskan sesuatu yang saya mahu anda dengar juga. Tubuh lelaki bertindak balas paling baik terhadap ritme, bukan intensiti. Bukan usaha singkat tetapi pemakanan harian yang mantap. Begitulah cara hormon anda seimbang semula. Begitulah cara salur darah membaiki diri. Begitulah cara prestasi sebenar kembali. Satu lagi kesilapan, membiarkan stres mengambil alih. Saya telah melihat kortisol, hormon stres anda secara senyap-senyap mensabotaj kemajuan walaupun segala-galanya betul. Itulah sebabnya saya sentiasa mengesyorkan untuk menggandingkan makanan ini dengan pernafasan dalam, pergerakan lembut dan pemikiran yang sabar. Kerana apabila anda memberi ruang kepada badan anda untuk bertindak balas, ia hampir selalu melakukannya. Dan akhirnya terlalu ramai lelaki melakukannya sendirian. Mereka menderita dalam diam, berfikir ia adalah kelemahan untuk bercakap tentang tenaga, keinginan atau keintiman. Tetapi saya beritahu anda sekarang, kekuatan sebenar datang daripada kesediaan untuk berubah, untuk belajar, untuk berusaha untuk diri sendiri walaupun hasilnya tidak serta-merta. Itulah jenis lelaki yang berjaya pada usia 60-10-10 malah 80 tahun. Sekarang anda tahu kesilapan yang perlu dielakkan. Mari kita satukan semuanya. Di bahagian seterusnya, saya akan berikan anda pelan tindakan 7 hari yang jelas dan mudah. Bukan teori, bukan tekaan. Hanya cara langkah demi langkah untuk mula merasai perbezaan dalam badan anda, tenaga anda dan prestasi anda. Bermula minggu ini, 6 pelan tindakan 7 hari anda. Sekarang anda tahu apa yang berkesan dan apa yang perlu dielakkan. Tiba masanya untuk menyatukan semuanya dengan cara yang mudah, boleh dilakukan dan nyata. Kerana kebenarannya, hasil hanya datang apabila pengetahuan bertemu dengan tindakan yang konsisten. Jadi, saya ingin berikan anda pelan 7 hari yang jelas yang boleh anda mula gunakan serta-merta. Tiada tekaan, tiada stres. Hanya makanan sebenar, rutin sebenar dan peluang sebenar untuk merasa seperti diri anda semula. Mulakan pagi anda dengan momentum. Dalam masa 30 minit selepas bangun, minum segelas besar air. Jika boleh, dapatkan beberapa minit cahaya matahari atau lakukan pergerakan lembut hanya berjalan atau meregang. Kemudian buat smoothie, setengah biji ubi bit yang telah dimasak, segenggam bayam mentah, beberapa biji beri beku dan sedikit air atau susu badam. Gabungan itu memberikan salur darah anda apa yang ia perlukan untuk terbuka dan hormon anda apa yang ia perlukan untuk mula berfungsi. Makan tengah hari, sasarkan untuk protein tanpa lemak ayam, ikan atau lentil dan hidangan sampingan ubi, bit panggang atau terung bakar. Gunakan minyak zaitun dan herba untuk menambah rasa tanpa mengorbankan kesihatan. Pastikan ia berwarna-warni dan ringkas. Makan malam. Di sinilah anda mengakhiri hari dengan betul. Sediakan hidangan hangat bayam yang ditumis dengan bawang putih dan minyak zaitun. Tambah lagi terung jika anda suka atau kekalkan hidangan ringan dengan sup atau air rebusan. Matlamat di sini bukanlah kesempurnaan, ia adalah ritme. Apa yang anda lakukan setiap hari jauh lebih penting daripada apa yang anda lakukan sekali-sekala. Jika anda lapar di antara waktu makan, pilihlah kacang, telur rebus atau keju keras. Jauhkan snack yang diproses dari meja anda. Dan jangan lupakan minda anda. Luangkan 5 minit setiap hari untuk bernafas dalam-dalam. Tutup mata anda, biarkan stres hilang.
Anda akan terkejut betapa badan anda bertindak balas apabila minda anda akhirnya berhenti melawannya. Ikuti pelan ini selama 7 hari saja. Kebanyakan lelaki mula berasa lebih cergas, lebih ringan, lebih peka menjelang hari ke-3 atau ke-4. Dan ada yang mula perasan perubahan pada waktu pagi pada mulanya sama-sama kemudian tidak dapat disangka lagi. Pelan ini tidak sukar, tidak ekstrem tetapi ia berkesan kerana ia menyokong badan anda di tempat yang paling penting. Aliran darah, hormon dan penyembuhan. Dan apabila ketiga-tiga ini sejajar, prestasi kembali bukan sebagai keajaiban tetapi sebagai cerminan penjagaan yang akhirnya anda berikan kepada diri sendiri. Di bahagian akhir mesej ini, saya ingin meninggalkan anda dengan sesuatu yang lebih mendalam, satu kebenaran yang saya lihat berulang kali yang mungkin mengubah cara anda melihat badan anda, kesihatan anda dan apa yang benar-benar mungkin pada tahun-tahun mendatang. Kesimpulan, jika anda telah sampai sejauh ini, saya ingin mengucapkan terima kasih bukan hanya kerana mendengar tetapi kerana memilih untuk mengambil berat tentang kesihatan, tenaga dan masa depan anda. Pilihan itu sahaja meletakkan anda di hadapan kebanyakan orang. Terlalu ramai lelaki secara senyap-senyap menerima kemerosotan perlahan yang datang dengan usia, percaya tiada apa yang boleh mereka lakukan. Tetapi anda di sini dan itu memberitahu saya sesuatu yang hebat. Anda belum selesai lagi. Anda bersedia untuk merasa kuat semula, untuk hadir sepenuhnya, untuk menuntut semula bahagian diri anda yang mungkin telah pudar dek masa dan stres. Kita bermula dengan asas-asasnya sebab sebenar mengapa tenaga dan prestasi cenderung merosot selepas usia 60 tahun dan kita tidak mengejar gimmick atau penyelesaian cepat. Kita melihat kepada makanan-makanan sebenar yang berfungsi dengan badan anda. Ubi bit untuk membuka salur darah anda, terung untuk melembutkan arteri anda dan memperbaiki peredaran, bayam untuk membantu memulihkan testosteron dan kecergasan yang masih ingin dihasilkan oleh badan anda. Ketiga-tiga sayur ini bukan sihir tetapi ia berkuasa dan apabila anda menggabungkannya, ia mewujudkan satu sinergi yang boleh dirasai oleh badan anda dalam beberapa hari. Kita bercakap tentang kesilapan nombor 1 yang dilakukan oleh kebanyakan lelaki. Tidak memberi badan mereka masa dan ritme yang diperlukan untuk bertindak balas. Dan kita telah menyusun pelan 7 hari yang mudah, mampan dan terbukti kerana penyembuhan tidak perlu rumit, ia hanya perlu konsisten. Dan sepanjang semua ini, saya telah cuba bercakap bukan sahaja sebagai seorang doktor tetapi sebagai seseorang yang telah melihat ini berkesan untuk lelaki sebenar berulang kali. Saya telah melihat riak wajah seorang lelaki apabila dia masuk dengan keadaan membongkok dan diam dan keluar dengan lebih tegap, lebih yakin pada dirinya. Saya telah melihat perkahwinan menyala semula, tenaga kembali, keyakinan terbina semula. Dan semuanya bermula dengan pilihan-pilihan kecil yang diulang setiap hari. Jadi, inilah pemikiran terakhir saya. Anda tidak rosak. Anda tidak terlalu tua, anda belum terlepas peluang, anda cuma belum memberikan sokongan yang betul kepada badan anda sehingga kini. Jika anda mengambil langkah-langkah ini dengan serius, jika anda kekal konsisten dan jika anda percaya walaupun sedikit, anda akan kagum dengan apa yang masih mampu dilakukan oleh badan anda. Babak seterusnya dalam hidup anda bukan di belakang, ia bermula hari ini dan saya akan sentiasa di sini menyokong anda setiap langkah.